Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Buletin MBI edisi ke-19 2025. Bersama saya, Puteri Hadatul Shima Muhammad Samsudin. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2025 MBI rangkul pingat gangsa. MBI membelanjakan RM30 juta setahun kos pelupusan sisa pepejal di seluruh bandaraya Ipoh. Plan strategik berkaitan perancangan dan persediaan bencana di Bandaraya Ipoh bakal dibangunkan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI sekali lagi mencatat kejayaan apabila merangkul pingat gangsa pada Majlis Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2025. Lebih membanggakan, MBI juga turut diiktiraf sebagai antara 10 agensi kerajaan terbaik daripada 131 agensi seluruh negara yang menyertai AIGA tahun ini. Anugerah berprestij tersebut telah disampaikan Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar kepada Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syarif Hanifah pada majlis yang berlangsung di Dewan Perdana Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah AIGA yang diperkenalkan oleh Institut Integriti Malaysia IIM ini merupakan inisiatif tahunan kerajaan yang bertujuan mengiktiraf organisasi sektor awam dan swasta yang menunjukkan kecemerlangan dalam pelaksanaan nilai integriti, takbir urus baik serta usaha pencegahan rasuah sejajar dengan aspirasi kerajaan ke arah pentadbiran yang bersih, berintegriti dan beraccountability tinggi. Dengan pencapaian ini, ia akan menjadi pemangkin semangat kepada seluruh warga kerja MBI untuk terus memperkukuh amalan integriti dan profesionalisme dalam setiap aspek pentadbiran serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat bandaraya. Sebanyak RM30 juta setahun telah dibelanjakan Majlis Bandaraya Ipoh MBI bagi menampung kos pelupusan sisa pepeja di seluruh Bandaraya Ipoh. Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syarif Hanifah berkata, jumlah itu termasuk kos menguruskan proses kutipan kira-kira 600 tan sisa pepeja setiap hari dari kawasan kediaman dan industri untuk dibawa ke tapak pelupusan sanitari sisa pepeja di Lahad. Menurutnya, bagi memastikan pengurusan sisa pepeja lebih mampan dan lestari, MBI turut mengambil langkah proaktif dengan menjalin kerjasama strategik bersama pihak swasta di bawah inisiatif program ekonomi kitaran yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu. Dengan adanya kita semula ni, dia akan dapat mengurangkan jangka hayat tu. Meningkatkan jangka hayat, kita prolongkan. Tapi kalau tidak ada kita semula, mana jangka hayat tu jadi kurang. Jadi mana kita semula ada satu inisiatif untuk kita mengekalkan orang kata kelestarian Majlis Bandaraya Ipoh dan juga bersesuaian dengan kita punya tagline kita apa? Bestari Sejahtera, iaitu penduduk di kawasan Bandaraya Ipoh dapat hidup dalam keadaan sejahtera dengan dalam satu suasana yang mampan dari segi kebersihannya, dari segi persekitarannya, dari segi udaranya, dari segi rendah kabarnya. Jadi itulah mana hasrat ini adalah sebagai satu untuk menyahut mencapai Ipoh Bestari Sejahtera dan selaras dengan agenda Perak Sejahtera 2030. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Penempatan Tong Kitar Semula Pakaian Terpakai di stesen minyak Shell sekitar Ipoh di Jalan Hospital Ipoh. Hadir sama pada program itu, Ahli Majlis MBI, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Wakil Shell Malaysia Trading Senior Berhad, Rukiah Rahman, Pengurus Stesen Shell Bahaki Petromat, Bahaki Muhammad serta Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lifeline Clothing Malaysia Senior Berhad, Dale Warren. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bercadang untuk membangunkan pelan strategi yang komprehensif berkaitan perancangan dan persediaan bencana bagi Bandaraya Ipoh.
Datuk Bandar Ipoh Zamak Syariah Hanifah berkata, pembangunan pelan ini akan dilaksanakan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Malaysia. Menurutnya, inisiatif ini bakal menjadi asas kepada pembangunan bandar yang lebih tahan bencana, sistematik dan mampan, seiring dengan matlamat menjadikan Ipoh sebuah bandaraya yang selamat dan berdaya tahan terhadap risiko bencana selaras dengan dasar Disaster Risk Reduction DRR negara. Kami di Ipoh ni, kalau dari segi bencana ni, yang lazim daripada kami adalah banjir kilat. Banjir kilat, ribut, dan tidaklah dari segi kompleksitinya orang kata apa seteruk di tempat-tempat yang lain. Tetapi oleh kerana untuk menyahut seruan daripada NADMA, saya merancang pada tahun depan saya nak bangunkan satu yang dipanggilkan pelan strategik. Ekoran daripada pelan tindakan. Ekoran daripada dari segi penghasilan dasar pengurusan risiko bencana dia peringkat pusat. Beliau berkata demikian ketika berucapan sempena Majlis Makan Malam bagi meraihkan delegasi Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana NADMA Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Ipoh ICC. Hadir sama pada program itu, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Dasar NADMA Ahmad Raijun Abu Bakar mewakili Ketua Pengarah NADMA Malaysia bersama barisan pegawai kanan agensi tersebut. Majlis yang berlangsung dalam suasana mesra dan harmoni itu turut diisi dengan sesi ramah mesra serta jamuan makan malam bagi mengeratkan hubungan dua hala antara MBI dan NADMA. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan memperluas projek inovasi pencahayaan ke arah kelestarian bandar atau I Like You ke Bandaraya Ipoh sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Menterinya Ngah Komeng berkata, projek itu akan dilaksana menerusi peruntukan keseluruhan RM2 juta daripada KPKT dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Jelas beliau, program pencahayaan semula Bandaraya Ipoh harus dilaksanakan memandangkan Ipoh kini antara destinasi pelancongan domestik paling popular. RM2 juta untuk I Like You Ipoh. Itu program pencahayaan semula Bandaraya Ipoh. Kerana Ipoh kini adalah antara destinasi pelancongan domestik yang sangat popular. Tahun lepas kita berjaya menarik hampir 10 juta pelancong domestik dan juga antarabangsa. So menjadikan Ipoh menduduki tempat pertama dari segi tarikan pelancongan domestik. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Perasmian Taman Relokasi Madani TRM Taman Bungbak di Ipoh. Terdahulu Ngah turut meninjau pasar sementara Pasir Putih menerusi lawatan sentuhan kasih KPKT. Hadir sama pada program berkenaan Datuk Bandar Ipoh Zamak Syariah Hanifah. Pakaian lama bukan sahaja boleh dijual murah atau diberikan kepada golongan yang memerlukan, malah ia juga dapat menjadi sumber yang menyumbang ke arah kelestarian alam sekitar. Menyedari kepentingan ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama syarikat Lifeline Clothing Malaysia Senyum Berhad telah memperkenalkan pusat pengumpulan dan pengitaran pakaian terpakai di Bandaraya Ipoh. Menurut Datuk Bandar Ipoh Zamak Syariah Hanifah berkata, usaha ini merupakan antara langkah MBI menyahut saranan kerajaan untuk membudayakan ekonomi kitaran selaras dengan agenda Perak Sejahtera 2030. Kita telah bekerjasama dengan syarikat Lifeline Clothing Malaysia Senyum Berhad untuk membuat kitaran semula daripada bahan-bahan tekstil, bahan tekstil, di mana dalam tempoh tersebut daripada Jun Ini bangun lagi daripada Jun hingga Oktober 2025, sebanyak 53,822 kilogram tekstil pakaian terpakai telah berjaya di kita semula oleh dengan kerjasama syarikat Lifeline. Dan kerjasama ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penempatan Tong Kitar Semula Pakaian Terpakai di Shell Jalan Hospital Ipoh. Mengulas mengenai tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan kitar semula, Zamak Syariah Hanifah berkata, walau kesedaran sudah ada, masyarakat perlu terus dididik agar menjadikan tabiat itu sebahagian daripada gaya hidup. Lebih 2,000 peserta telah menyertai Ipoh Half Marathon
at Ipoh Low Carbon Day ILCD 2025. Program yang memasuki tahun kedua penganjuran ini melibatkan penyertaan peserta dari dalam dan luar negara. Penganjuran program Ipoh Half Marathon at Ipoh Low Carbon Day 2025 diadakan bertujuan untuk memperkukuh kesedaran terhadap gaya hidup rendah karbon tetapi turut memberi impak positif terhadap kesejahteraan fizikal dan mental para peserta serta komuniti setempat. Menerusi acara ini, sebanyak 3 kategori jarak larian telah dipertandingkan iaitu melibatkan jarak 21 km, 10 km dan 5 km. Terdahulu, acara pelepasan bagi kategori 21 km telah bermula seawal jam 3 pagi diikuti jarak larian 10 km pada pukul 4 pagi manakala jarak 5 km dilepaskan pada pukul 7.30 pagi yang telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh, Zahmad Syarif Hanifah. Pemenang bagi setiap kategori yang dipertandingkan ini telah membawa pulang hadiah wang tunai dan trofi. Program sehari itu turut dimeriahkan dengan aktiviti lain antaranya pameran, pertunjukan taekwondo dan cabutan bertuah. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-19 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Pendarat Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.